Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Pada malam ini, kita akan bertemu dengan 10 malam terakhir Ramadan selepas kita berpuasa di bulan Ramadan ini. 10 malam terakhir Ramadan merupakan tempoh yang paling istimewa dalam bulan Ramadan kerana di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Walaupun terasa baru saja kita memasuki bulan Ramadan, sebenarnya kita kini semakin hampir dengan fasa yang paling penting dalam bulan ini. Dalam tempoh 10 hari terakhir Ramadan, umat Islam digalakkan untuk memperbanyakkan amalan seperti berzikir, berdoa, bersedekah, membaca Al-Quran demi mendapatkan keberkatan malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh kemuliaan ini ditulis dalam Al-Quran di dalam surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Keistimewaan Lailatul Qadar antaranya, yang pertama, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, orang yang menghidupkan malam ini akan diampunkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, Malaikat Jibril turut bersama para malaikat membawa rahmat daripada Allah SWT. Marilah kita gandakan amalan di bulan Ramadan untuk meraih ganjaran 1000 bulan. 10 malam terakhir ni, kalau kita terjaga pada tengah malam, janganlah pergi tandas ke, cari makanan ke, eloklah kita untuk berqiyam mulai. Cukup dengan solat hajat, solat tahajud sudah memadai untuk kita dikira sebagai amalan berqiyam mulai. Kini semakin hari semakin dekat dengan pengakhirannya. Oleh itu, marilah bersama-sama kita mencari malam Lailatul Qadar. Antara amalan yang boleh kita gandakan iaitu memperbanyakkan membaca Al-Quran, memperbanyakkan berzikir, beristighfar dan berdoa, beriktikaf di masjid, melaksanakan salat tarawih, berqiyam mulai setiap malam dan memperbanyakkan bersedekah. Lebihkan malam hari kita dengan beribadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita beroleh ganjaran yang menanti di akhirat kelak. Walaupun bulan Syawal semakin menghampiri, janganlah kita abaikan puasa Ramadan ini kerana inilah saat-saat yang penting untuk umat Islam mempergandakan amalan untuk bekalan kita di akhirat kelak. Semoga dengan perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh umat Islam. Sekian, terima kasih. روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا